5 sebab kenapa emas sentiasa menjadi pilihan pelabur bijak. Simpan video ini supaya tidak hilang. Ekonomi dunia tidak stabil, tetapi harga emas makin mahal. Bermaksud permintaan terhadap emas makin tinggi. Emas, harga makin mahal, tetapi tetap menjadi buruan pelabur dan penyimpan seluruh dunia. Ini sebabnya. Pertama, nilainya kekal. Emas memang terkenal dengan nilai yang stabil, walaupun dalam waktu ekonomi tidak menentu, nilai emas sentiasa kukuh. Kedua, pelindung daripada inflasi. Apabila harga barang naik, nilai emas biasanya juga turut meningkat. Simpanan emas tuan-puan tidak terjejas oleh inflasi. Ketiga, kepelbagaian pelaburan dan simpanan. Jika pasaran saham merudum, emas boleh menjadi mengimbangi keseluruhan portfolio keuangan. Keempat, permintaan tinggi. Emas sentiasa ada permintaan tinggi, baik dalam industri pelaburan dan simpanan, perhiasan maupun teknologi. Ini bermakna puan-puan boleh menjual emas pada bila-bila masa jika perlukan duit. Kelima, mudah alih. Emas fizikal seperti gold bar, barang kemas ataupun shilling mudah dibawa dan mudah untuk disimpan. Jadi, simpanan emas bukan sahaja dapat melindungi kekayaan tuan-puan tapi juga boleh memberi keuntungan yang baik di masa hadapan. Nak saya bantu? Klik pin post atau komen.